Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Nazim jual kereta. Hari ni saya nak review satu unit Toyota Noah tahun 2020. Saya nak bagi harga kereta ni 146 on the road LCD 55 guys. Siap warranty 8 tahun, unlimited mileage dan juga open workshop. Korang stay tune, saya nak review luar dan dalam guys. Okay guys, ni dia Toyota Noah tahun 2020 yang mampu milik guys dan selesa bawa family pergi mana saja guys. Alright, ini bahagian belakang dia. Jom kita tengok bahagian belakang dia. Okay guys, ini dia. Okay, kereta ni datang dengan 7 seater, 2 power door guys. Okay, ini bahagian belakang dia. Dia tunjuk dulu bahagian belakang, baru kita tunjuk bahagian dalam dia. Kita tak payah nak buat video panjang-panjang. Kita nak tunjuk yang kita ni ada barang sahaja. Alright, ini dia bahagian dalam kereta Toyota Noah. Korang beruntung dengan unit ni sebab dia ada jajan guys. Alright, mileage dia pun rendah. Mileage dia baru 24,724 km sahaja guys. Dia datang dengan Alpine guys. Tengok Alpine dia sangat besar guys. Dan juga korang akan dapat dashcam. Mirror tengah dia pun besar guys. Dah tukar. Dia tukar aftermarket. Okey, kereta ni Toyota Noah ni dia datang dengan half leather seat. Nampak? Half leather seat. Korang duduk memang sangat-sangat selesa guys. Okey, ini bahagian depan dia. Kereta ni juga dia full sensor depan, belakang, tepi semua ada sensor. Jadi korang bila nak parking tak ada masalah. Yang ni dia punya safety. Ni kan control aircon dia. Yang ni gear dia. Right. Lepas tu Toyota Noah ni dia datang dengan entry dia dalam semua hitam guys. Jadi susah nak nampak kotor bahagian atas. Dan juga specialnya lagi guys, saya nak tunjuk dia bukan datang dengan roof monitor guys. Dia datang dengan 2 monitor guys dekat belakang seat. Korang boleh tengok. Nampak? Berbaloi tak berbaloi guys? Sangat-sangat berbaloi guys. Tengok, dia datang dengan 7 seater, 2 power door. Okey. Power door ni kalau korang tak nak guna power door, macam kalau anak korang yang kecil-kecil suka main dia punya pintu, korang boleh off dekat sini Korang boleh off dekat sini dan dia akan jadi manual lah. Bila manual korang kena tarik macam ni saja. Nampak? Kalau korang nak auto balik, korang boleh on dekat sini balik. Alright, korang boleh on dekat sini balik dan dia akan jadi auto balik. Dia ada 2 cara untuk buka dia punya pintu ni. Korang boleh tekan untuk tutup. Nampak? Dan korang boleh buka juga. Tekan tekan korang boleh buka juga. Nampak? Okey. Ataupun kalau korang tak nak tekan, korang boleh tarik. Buka boleh, nak tutup pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, 2 cara Alright. Jom kita tengok bahagian dia punya bonnet. Luas ke tak luas. Kereta ni, Noah ni, dia baby kepada Alphard lah. Dia baby Alphard. Kalau Voxy, dia baby kepada Wildfire. Nampak? Okey. Ini bahagian belakang dia guys. Ini bahagian bonnet dia. Bila kalau korang dah lipat ke tepi macam ni, ruang belakang lagi luas lah. Kalau korang duduk 4 orang dekat dalam kereta, kalau korang nak bonnet yang luas, korang boleh lipat seat belakang ni dekat tepi. Cara dia, korang boleh tarik bawah ni. Bila dah tolak ke tepi, korang boleh lock dekat sini. Kiri dan kanan boleh lock Korang boleh lock dekat sini. Okey, yang ni pun sama. Kalau korang naik 7 orang, korang boleh turunkan balik seat ni. Turun dia senang saja. Korang buka, korang terus letak dekat sini. Dia ada klip dekat situ kan. Dan korang boleh tarik terus macam tu. Sebelah ni pun sama. Dekat bawah ni pun ada lagi ruang ni dia lagi. Dia punya special kereta ni datang dengan spare tire guys. Kebanyakan kereta ni tak ada spare tire, yang ni ada. Wildfire Alphard pun sama.
Ada yang datang dengan spare tayar, ada yang tak ada. Tapi yang ni ada. Spare tayar ni pun mahal kalau luar jual. Kalau market dekat luar jual, harga dia dalam 1000 juga. Ni. Ni keadaan bila kita dah naikkan seat dia. Kereta ni sangat sesuai lah untuk bawa family yang ada dalam 7 orang. Memang sangat-sangat sesuai dan selesa guys. Alright, apapun, kalau korang berminat dengan unit ni, korang boleh terus kontak saya di 019-568-2692 guys. Macam biasa, showroom saya di Bandar Baru Bangi, Section 10 guys. Assalamualaikum. Bye-bye.